Tahun 2022, Hyundai Motor Corporation dah jadi pengeluar ketiga paling besar di dunia, di belakang Toyota dan juga Volkswagen. Ini adalah cerita macam mana kerajaan Korea dan Hyundai jadi partner in crime untuk conquer dunia untuk kebaikan bersama. Masa Hyundai baru bermula pada tahun 1967, Korea Selatan dia bukan negara yang kaya macam sekarang. Mula-mula mereka kerjasama dengan Ford dan Mitsubishi. Dari situ mereka hasilkan kereta pertama mereka iaitu Hyundai Pony pada tahun 70. Kerajaan Korea masa tu dia nampak industri otomotif ni dia adalah satu industri yang berantai. Bila industri ni besar, dia akan melahirkan pekerjaan yang besar juga. Dia nak jadikan otomotif ni sebagai satu industri yang dia kontrol dan dia kawal supaya boleh berkembang dengan kadar yang dia nak. Kereta import dia kawal, industri tempatan dia lindung, dia buat bank pembangunan untuk bantu growkan syarikat tempatan, dan polisi industri berat dia bagi keutamaan sangat-sangat tinggi. Apa perform, aku bagi lagi insentif. Tak perform, aku tarik balik insentif. Itu adalah bahasa Korea bagi tahu kepada jenama tempatan mereka. Salah satunya adalah Hyundai. Mereka tak mahu jadi champion di Korea semata-mata. Mereka nak output kompetitif untuk antarabangsa. Benda tu membuatkan syarikat Hyundai tak boleh selesa setakat jual dekat Korea sahaja. Tahun 1976, Hyundai Pony mula dieksport, dan itu adalah turning point pertama yang penting untuk Hyundai. Awal Hyundai dah jumpa masalah bila mereka eksport. Jualan mereka naik, tapi reputasi mereka kena hentam teruk. Walaupun dia banyak dapat feedback negatif, dia tak mengalah kat situ. Mereka upgrade besar-besaran kualiti, warranty, R&D, sampailah ke semua supply chain mereka upgrade. Kerajaan Korea masih lagi mainkan peranan penting bagi mereka. Mereka support dari segi grant dan juga insentif kewangan supaya Hyundai boleh lagi bersaing secara teknologi di negara luar. Hyundai mula bangkit satu demi satu. Dia beli brand-brand lain termasuklah Kia dan juga Genesis. Dan pada tahun 2023 kita boleh nampak Hyundai Motors berjaya jadi nombor 3 di dunia. Mereka jual 7.3 juta kenderaan secara global. Dan hari ini bila kita sebut pasal Korea, dia bukan sekadar BTS ataupun K-pop ataupun K-drama ataupun makanan mereka kimchi. Ada juga ekspor mereka dari segi Hyundai, Kia. Bila Hyundai naik, kita boleh nampak ekonomi Korea pun naik juga.